Walaupun saiznya kecil, tapi jangan pandang rendah dengan gold bar 10 gram. Kalau kita bandingkan dengan item 1 kilogram, bagai langit dengan bumi, betul tak? Nak cukupkan 1 kilogram macam ni, kena ada 100 keping item 10 gram. Tapi, ramai yang tak sedar. Sebenarnya, banyak manfaat yang kita boleh dapatkan bila kita konsisten menyimpan item 10 gram macam ni. Untuk anak muda yang berhasrat nak melangsungkan perkahwinan, boleh jadikan item gold bar 10 gram ni sebagai mas kahwin yang eksklusif. Untuk ibu bapa yang anak-anaknya bakal melanjutkan pengajian di universiti, boleh gunakan item 10 gram ni tuan-puan untuk perbelanjaan satu semester. Kalau pengajian anak ada 8 semester, boleh target untuk dapatkan 8 keping item 10 gram macam ni untuk tampung perbelanjaan pendidikan mereka. Untuk tuan-puan yang dah bersara, item 10 gram tuan-puan sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai dana kecemasan sekitar RM5,000 sebulan. Nak dapatkan item 10 gram tuan-puan, kaedahnya sangat fleksibel. Kalau tuan-puan ada bajet yang besar, sekitar RM6,000, boleh gunakan kaedah full payment untuk terus dapatkan item gold bar 10 gram macam ni. Kalau tuan-puan nak mulakan dengan bajet yang kecil, boleh menabung melalui akaun emas gap. Kalau kita konsisten menyimpan 1 gram 1 bulan, dalam tempoh masa 10 bulan, kita akan ada 10 gram macam ni. Kalau kita konsisten menyimpan 0.5 gram sebulan, dalam tempoh masa 20 bulan, item 10 gram ni akan jadi milik kita. Sebab itulah tuan-puan, kejayaan sebenar dalam simpanan emas bukan tengok jumlah, tapi berapa lama kita boleh konsisten. Untuk tuan-puan yang nak saya bantu, dapatkan gold bar 10 gram macam ni, boleh isi back video dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin.